Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Pemain berdarah warisan Sepanyol dikesan berada dalam skuad Harimau Melaya. Baru-baru ini, pengendali pasukan kebangsaan iaitu Peter Klamovski telah mengumumkan senarai 27 orang pemain untuk melapor diri ke Kemelatihan Pusat di Johor. Kejutan berlaku di Johor selepas sosok pemain warisan Sepanyol dikesan turut menyertai panggilan kebangsaan kali ini. Pemain yang dimaksudkan itu ialah penjaga gol muda Johor Darul Tazim JDT, Christian Abad Ahmad. Pemain masa depan negara berusia 19 tahun itu melengkapkan senarai penjaga gol keempat Malaysia sebagai persiapan menjelang aksi pertama bagi kelayakan Piala Asia 2027. Beliau dikesan bersama barisan pemain kebangsaan termasuklah Shehan Hazmi, Haziq Nazli dan juga Kalamulla Al-Hafiz. Tugasan penting buat skuad kebangsaan dalam misi melakar kemenangan pada aksi pembukaan berdepan pasukan ke-175 dunia, Nepal di Stadium Sultan Ibrahim pada 25 Mei ini. Penyerang naturalisasi negara, Paulo Josu optimis untuk memastikan Harimau Melaya tampil lebih baik berdepan Nepal kali ini. Kita hadapi mereka Nepal, saya tak ingat tarikhnya bila aksi persahabatan tak rasmi Mei 2024. Saya tak pasti kita hadapi mereka dengan skuad penuh. Kita perlu buat persiapan dengan baik, kita perlu tahu tentang pasukan itu. Seperti yang saya kata sebelum ini, kita perlu jadi lebih baik setiap hari, tambahnya.